Orang kaya membeli asid, orang miskin membeli liability. Golongan pertengahan paling teruk membeli liability yang kelihatan seperti asid. Kata-kata ini kedengaran pedas, tetapi jika anda bentangkan akaun, semuanya sangat nyata. Kebanyakan orang berfikir kekayaan ditentukan oleh gaji, ditentukan oleh kemampuan. Kemudian anda akan sedar yang benar-benar mewujudkan jurang adalah ke mana setiap wang anda pergi. Apakah asid? Bukan mahal, bukan besar, bukan orang lain cemburu. Hanya satu kriteria. Adakah ia akan terus menambah wang untuk anda pada masa depan? Apakah liability? Sama. Hanya satu kriteria. Adakah ia akan stabil dan lama-lama mengeluarkan wang dari anda, poket anda? Sebaik sahaja anda gunakan kriteria ini untuk melihat dunia. Banyak perkara yang dianggap biasa akan mula kelihatan pelik. Rumah, kereta, pelbagai bayaran ansuran dan kehidupan naik taraf yang dipaksakan secara beransur-ansur. Orang masuk ke landasan hutang jangka panjang. Akaun bukan tidak boleh dikira, tidak berani mengira. Anda pinjam wang untuk beli sebuah rumah. Dari hari tanda tangan, hidup anda ada jam penggerak kiraan detik 30 tahun. Setiap bulan gaji sampai, bukan tanya diri sendiri mahu atau tidak, tetapi automatik dipotong. Anda bukan guna rumah untuk lindung dari angin dan hujan. Anda guna masa depan sebagai cagaran untuk keselamatan sekarang. Kereta juga sama. Saat anda bawa pulang, ia sudah mula susut nilai. Insurans, minyak, penyelenggaraan, susut nilai, tahun demi tahun. Ia seperti pekerja yang tidak bercakap, hanya bertugas minta wang dari anda. Masalah terbesar dengan semua ini, bukan anda tidak mampu beli, tetapi ia tidak akan pernah jaga anda balik. Tetapi masyarakat paling pandang buat satu perkara, iaitu menghias liability sebagai asid, membungkus tekanan jangka panjang sebagai kemewahan, menggambarkan ketidakbebasan masa depan sebagai kestabilan, mengatakan hidup bayar balik sebagai templat kejayaan. Oleh itu, anda akan lihat gambaran biasa. Pendapatan tidak rendah, hidup tidak mudah, akaun sibuk, hati risau. Ini bukan anda tidak berusaha, wang anda dari awal sudah salah tempat. Kata-kata ini kedengaran pedas, tetapi jika anda bentangkan akaun, semuanya sangat nyata. Kebanyakan orang berfikir kekayaan ditentukan oleh gaji, ditentukan oleh kemampuan. Kemudian anda akan sedar yang benar-benar mewujudkan jurang adalah ke mana setiap wang anda pergi. Apakah asid? Bukan mahal, bukan besar, bukan orang lain cemburu. Hanya satu kriteria. Adakah ia akan terus menambah wang untuk anda pada masa depan? Apakah liability? Sama. Hanya satu kriteria. Adakah ia akan stabil dan lama-lama mengeluarkan wang dari anda, poket anda? Sebaik sahaja anda gunakan kriteria ini untuk melihat dunia. Banyak perkara yang dianggap biasa akan mula kelihatan pelik. Rumah, kereta, pelbagai bayaran ansuran dan kehidupan naik taraf yang dipaksakan secara beransur-ansur. Orang masuk ke landasan hutang jangka panjang. Akaun bukan tidak boleh dikira, tidak berani mengira. Anda pinjam wang untuk beli sebuah rumah. Dari hari tanda tangan, hidup anda ada jam penggerak kiraan detik 30 tahun. Setiap bulan gaji sampai, bukan tanya